Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya kira dengan peluncuran rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 meletakkan asas yang kukuh bagi pendidikan tinggi negara untuk berkembang dengan lebih pesat dan lebih maju. Ini sesuai dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam ekonomi, di dalam masyarakat, dan paling pentingnya adalah perubahan teknologi. Jadi bagaimana dalam kita mengejar ataupun memperkasakan kemahiran dengan teknologi-teknologi baru seperti AI, pada masa yang sama kita nak memastikan bahawa graduan rakyat kita mempunyai asas-asas nilai-nilai manusiawi tersebut yang masih dipegang. Jadi untuk itu RPTM dengan 10 lonjakan memberikan kita satu penekanan kepada maudhu' atau tema-tema yang khusus seperti pengantarabangsa, kompetisi TVET termaju, ya, dan ini memberikan satu peluang bagi pembentukan negara bangsa, pembentukan graduan-graduan yang berkualiti, yang cintakan negara, yang boleh membawa negara ke tahap negara yang maju, berdaya saing dan berteraskan nilai. TVET for all and no student left behind.